Assalamualaikum guys. Okey, jumpa lagi. Hari ni aku alang-alang aku buka crash bar. Okey, sebab aku nak buat coating. So alang-alang aku ada sedikit perkongsian lah. Okey, macam mana korang nak monitor korang punya radiator Mungkin ada yang tak tahu. So kat sinilah kedudukan radiator korang. Okey. So kat sini bawah kat magat ni kat sini memang dia ada lubang. Okey, bagus jugalah. Mula-mula aku buka belah sana, aku tengok macam mana nak tengok kan dia punya nak monitor kan. So kat sini dia ada dah standby lubang. Saya dah ada tulis kat sini H untuk high, L untuk low. So bolehlah korang rajin-rajin monitor lah, tengok kat sini. So cara macam mana pula? Okey, so cara macam mana korang nak top up. Okey, simple je. Dia duduk dekat footboard ni. Okey, dia korang kena buka yang cover ni. Cover ni 3 skru je, pakai Allen key. Dan dia ada kat sini. Korang boleh buka penutup getah ni dan top up kat sini ya. Alright, semoga bermanfaat. Jangan lupa dapat sesuatu boleh share, komen. Kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, mungkin aku boleh bantu untuk jawab. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.